Babi ni pun dia nak jadikan isu babi ni sebagai sentimen politik dia untuk meraih undi daripada warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Sebab babi ni ada orang yang makan. Ada penternak dia, kita kena raikan. Ini kemanusiaan pada saya, Datuk Speaker. Sebab masih ada lagi orang yang makan. Contohnya macam Puncak Benio yang sebut tadi, tapi jangan sebab bernam kalau nak makan babi, tunggu nanti masuk syurga lah. Sebab bernam semalam kan, dia kata dia pun nak makan babi. Nak masakan babi ni, sekarang tak boleh lah. Islam tak benarkan, tapi bila masuk syurga nanti dia boleh makan babi. Terima kasih Khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tegur sikit kepada YB Ulu Langat. Saya minta maaf YB, walaupun YB bercakap dalam parlimen, mungkin tidak ada batasan untuk bercakap. Tapi kita kena sedar bahawa bila mana menyatakan bahawa babi boleh makan babi dalam syurga nanti, ini satu statement yang tak betul. Jadi minta YB tarik balik dan insafi balik. Tanyalah para ulama dalam PAN tersebut, Parti Amanah Negara. Ada ulama-ulama yang ada di sana, tanya betul ke dalam syurga ada babi. Tak teringin langsung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala babi untuk kita makan. Perkara-perkara tersebut, benda-benda yang hina ni tidak ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang baik saja yang berada dalam syurga Allah satu masa nanti. Jadi kepada YB Ulu Langat, berhati-hati bila berkata-kata, jangan laju mulut daripada pemikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.